Order. Ya. Sekarang siapa nak bertanggungjawab? Sekarang benda ni dah besar. Apa pasal? Itu hari kan saya dah pesan, bila kita nak tanam pokok pisang, Okey. kita akan pastikan kita punya kawasan sempadan tanah kita. Sekarang dah masuk tanah orang. Sekarang pokok ni siapa punya? Mana aku tahu? Habis Pak Order tenung pokok ni lagi tadi? Aku bukan tenung pokok ni. Aku termenung apa benda aku nak jawab kat aku punya kawan ni. Tapi tu hari pokok ni ada setanam tu dah masak tau. Okey. Okey, tadi powder alang-alang atas sini. Saya nak tanya, siapa ambil yang standar dah masak tu? Orang yang tanam lah ambil. Takkan aku nak ambil. Okey, siapa yang tanam? Mana aku tahu siapa yang tanam? Pak Order duduk sini. Aku duduk sini, aku menengok saja, bukan barang aku. Aku ni nak buat reply message. Faham? Oh, tapi tak ada kena-mena dengan pokok pisang ni lah. Mana aku tahu? Aku tak tengok pisang, aku tengok pasu. Tapi masalahnya orang ni tanam, kenapa ditanam kat dalam? Kenapa tak tanam kat luar? Kau tanya aku soalan bukan aku patut jawab, kau tahu? Kenalah jawab. Sekarang pokok ni dekat dalam. Macam mana kita nak keluarkan pokok ni dekat luar? Kau pernah makan sup lutut? Kedai bawah ada jual. Jual apa? Jual sup. Sup apa? Sup kepala kambing.